Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu berita dan perkembangan yang sangat menenangkan hati setiap orang Islam insya-Allah dan orang Syria. Kerana alhamdulillah Presiden Syria Ahmad Syara' telah tamatkan satu episod pertumpuhan darah di antara tentera Syria dengan militan Kurdi yang pegang kawasan timur Syria. Alhamdulillah mereka berdamai, dan tengok video ni, alhamdulillah Presiden Ahmad Syara' telah tanda tangani satu perjanjian bersama Mazlum Abdi. Mazlum Abdi ni adalah bekas ketua militan Kurdistan, di mana mereka bersama-sama akan habiskan satu era pertumpuhan darah dan tidak ada lagi sebarang perpecahan di Syria, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan sebenarnya ini satu tindakan yang amat bijak daripada kerajaan Syria yang baru untuk tutup jalan sebarang rancangan untuk pecah belah Syria. Sebab baru ni kita tengok pemberontakan Syiah Nusairiyah di kawasan persisiran pantai, dan sebenarnya mereka telah melakukan satu jinayat dahsyat terhadap polis Syria, dan disokong oleh beberapa negara, kita tak nak sebut nama kat sini. Tapi alhamdulillah, apabila terus Presiden Syria tanda tangani perjanjian damai dan masukkan semua militan Kurdi akan serap masuk dalam tentera nasional Syria, insya-Allah menamatkan satu era pertumbuhan darah yang begitu lama, dan Syria akan bersatu balik dan tidak ada lagi sebarang rancangan pecah belah Syria. Sebab itu ikhwan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu perkembangan yang menenangkan hati kita dan tutup jalan bagi semua negara. Ada beberapa buah negara yang nak melihat Syria bermandian darah. Dalam rancangan yang paling jahat ikhwani, rancangan Iran, dia nak jahanamkan Syria. Sebab Iran bila hilang pengaruh dia di Syria dan menang orang Sunni, Iran sakit hati sangat-sangat. Sebab tu ikhwani, selalunya kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga negara Islam, dan janganlah kita gembira bila tengok sebuah negara Islam pecah belah. Bersatu padu, jadi kuat insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi semua negara Islam daripada rancangan negara yang suka melihat negara Islam berpecah belah. Assalamualaikum.